Gayung, filem adaptasi daripada kisah benar, lakonan A+ daripada Beto Kushairi. Dan kalau korang nak tahu filem ni tentang apa, korang kena tonton video ni sampai habis. Okey, jom. Filem ni diinspirasikan daripada pengasas silat gayung iaitu Mahaguru Allahyarham Datuk Mio Abdul Rahman. Kisah tentang kehidupan Mio, lakonan Beto Kushairi yang baru berpindah daripada Taiping ke Singapura bersama Cik Som ataupun Chom, lakonan Nabila Huda, Shafi Naswib yang membawakan watak mat dan juga seorang anak. Kehidupan mereka dekat Singapura pada mulanya sangat-sangat baik, diterima oleh semua orang dekat sana, tapi selepas tu ada konflik yang berlaku. Sama ada dia dicabar oleh kaum lain dan juga penjajahan. Saya nak share beberapa plus point dan kenapa korang kena tonton filem ni. Satu, lakonan Beto Kushairi, Nabila Huda dan juga Shafi Naswib. Lakonan Beto yang membawakan watak Mio ni betul-betul buat kita percaya yang dia memang adalah guru silat. Semuanya nampak semua, termasuk emosi, fighting scene, even rasa kasih